Assalamualaikum. Selamat petang. Salam daripada Ipoh. Cuaca okey. Semalam hujan. Tadi saya tengok video untuk mula perniagaan, berapa kos yang diperlukan. Cuba comparison, ada yang dekat luar sana yang baru kahwin, yang perlukan kos yalah untuk memudahkan urusan kemudian hari, sebab setiap bulan costing untuk lagu setiap hari costing, setiap bulan costing kena tambah, sebab sedap lagu ni. Setiap bulan, setiap tahun korang kena upgrade. Nanti bini nak itulah ini, anak nak ini. Yes, anak nak sekolah kan. So, mana yang nak tambah income, nak mula berniaga dengan takaful sangat murah. RM80 je, ambil exam, settle. Lepas tu cari iPad. Online, offline tak sah. Mana-mana. Jadi, rajin. Saya tak cari yang pandai, saya tak cari yang desperate. Tak perlu. Santai, relax je. Dan jalan. Hari-hari jalan. Okay. Dan comparekan dengan video di sebelah. Ada JPK di depan. Gerak dulu, apa je? Dekat dalam beg aku ni ada RM1,000,000 Malaysia. Sekarang ni aku nak tengok dekat dalam ni brand apa yang kena dengan tekak aku. Mana you punya franchise Zul? Encik Syukri. Hai Mr. Syukri. Yes. Berapa kos untuk buka The Manhattan Fish Market? Okay. Sempena FIM ni kita ada promo RM400,000 sahaja untuk small format macam ni. Okay. Steady. Alright. Buka Momoyo ni berapa kos dia? 88k. 88,000. Hai. Berapa amount yang I kena sediakan untuk buka this franchise? 15,000. Murah saja. Hello. Berapa amount yang kena saya sediakan untuk saya buka US Pizza ni? 40,000 cek ada. Boleh terus. Masih lagi murah. Kalau RM1,000,000 tadi, saya dah tinggal bagi je beg ni. Allah. Terima kasih Encik Syed. Sama. Kalau saya nak buka McDonald ni, berapa amount yang saya kena sediakan? Nak I bagi breakdown je? Okey, terima kasih. Minta maaf mengganggu. Tak apa, ganggulah saya. Ja. Okey Kak, berapa amount yang saya kena sediakan untuk buka MFA ni? MFA bukanlah untuk dijual. MFA adalah sebagai Ada husband? saya belum kan bincang. Benda lain ada tapi husband belum ada. Belum. Berapa amount yang I kena sediakan untuk buka ayam penyet? Actually untuk ayam penyet kita dah 16 tahun. So we have two type. Satu untuk restoran, satu lagi untuk station. Untuk tahun ni kita buat satu lagi package, iaitu kita buat ayam penyet best vending machine. I nak buka vending machine ni dekat dalam penjara Kajang. Untuk pertama you kena deposit 3,000. Tapi panduan saya rasa kalau untuk vending machine kan orang kata bagus untuk siang malam. Kalau saya rasa pada pendapat saya lah kan, kita perlukan makanan yang lebih protein lagi. Pelbagaikan lagi lah. Soto ke? Rasa kita akan banyakkan lagi menu daging. Aku bawa RM1,000,000 tau untuk laburkan dekat franchise ni. Tapi tak apa, kalau korang tengah mencari peluang bisnes ataupun franchise, hello driver. Kan nak kata so korang sediakan sijil SPM, WhatsApp dekat saya tengok layak, kita ambil exam, proceed. Mantap. Borderless, mana-mana tempat pun tak apa, Sabah pun boleh, tak ada hal. Janji korang commit, faham? Fokus 2 job pun kira dah okey. Hakiki part time, settle. No more banyak masa buang ke macam-macam korang buat. So masa adalah sangat-sangat